Rukun solat ada 3, qalbi, qauli, fi'li. Bagaimana solat seorang yang tidak mengubah spek pada rukun qauli dan fi'li? Tidak mengikut spek. Baik, contoh rukun qauli. Apa rukun qauli sembahyang? Rukun bercakap. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat dalam tahiyat akhir, salam. 5 ni rukun qauli. Apa di antara spek dia, SOP dia? Yang pertama, al-isma' bi nafsi. Dengarkan di telinga sendiri. Siapa yang baca tak berbunyi, tidak sah. Kerana Nabi takbir, sami'tu Rasulullah. Nampak? Yukabbir, kami dengar. Rasulullah yukabbir, takbir, kami dengar. Bukan Allahu Akbar. Kemudian Fatihah pula mesti berbunyi. Kerana Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Lam yaqra, tidak qiraah, tidak membaca. Qiraah yaqra, qiraah. Bila tidak ada yaqra, yaqra itu makna mengeluarkan huruf daripada mulutnya. Nampak? Maka tidak sah. Gamal kan? Fatihah. Itu bukan yaqra. Itu taqra. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usah ada imam. Itu bukan ra'aitumuni salli. Nampak? Hati-hatilah biar berbunyi. Soalan seterusnya.